Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadual spesifikasi ujian ialah satu plan atau jadual yang digunakan oleh guru untuk merancang soalan ujian supaya selaras dengan objektif pembelajaran. Kandungan pembelajaran dan aras kebolehan murid. Antara perkara penting yang perlu ada dalam JSU ialah pertama berkaitan dengan kandungan. Kandungan ini kan merujuk kepada topik atau unit yang telah diajar. Dalam JSU, guru menyenaraikan semua topik dan menentukan bilangan soalan bagi setiap topik supaya penilaian adalah seimbang dan tidak tertumpu kepada satu tajuk sahaja. Yang kedua, berkaitan dengan objektif pembelajaran. Baiklah, objektif dapat membantu guru memastikan soalan yang dibina benar-benar tulus untuk mengukur apa yang murid sepatutnya tahu dan boleh buat sama ada dari pelbagai segi. Contohnya dari segi pengetahuan, kefahaman ataupun kemahiran. Bagaimana pula yang ketiga? Yang ketiga berkaitan dengan arah soalan. Arah soalan biasanya berdasarkan taksonomi Bloom, seperti adanya aras rendah, adanya aras sederhana dan juga adanya aras yang tinggi. Ini penting kerana apa? Ia sebagai salah satu ujian yang kita boleh nilai tidak terlalu mudah ataupun tidak terlalu sukar, dan ia dapat menguji pelbagai tahap kebolehan murid. Yang keempat berkaitan dengan taburan item. Taburan item juga menunjukkan berkaitan dengan bilangan soalan mengikut kandungan dan juga aras-aras tertentu. Contohnya yang kita dapat berikan adalah lebih banyak soalan diberikan pada topik yang penting atau yang kita nilai mengambil masa yang lama. Dari situ, dari segi ini dapat menjadikan ujian lebih adil dan sistematik. Jadi, itulah serba sedikit berkenaan dengan JSU. Sekian, terima kasih.